Sila Bukit Gelogor. Terima kasih Tuan Speaker. Nah, tafsiran ministerial statement. Suatu ministerial statement boleh dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jika ada kesilapan dalam apa yang berucap oleh dia terlebih dulu. Saya baca apa yang ada dalam the House of Commons practice. UK, personal statements. Other statements are occasionally made, for example, by an MP who has resigned as a minister or wishes to correct an error in a statement they have made in the House of Commons, or wishes to correct an error in a statement they have made in the House of Commons. Itu penting. These statements can only be made with the permission of the House. So di sini, apa kesilapan ada dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan dia? Dia sendiri boleh datang ke sini untuk membuat satu ministerial statement untuk beri penjelasan ke atas apa yang diberucap oleh dia. Bukan seorang menteri lain. Itu terus terang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap apa yang saya buat, saya terpaksa baca Iskin Me. Saya baca Parliamentary Practice Australia. Saya baca Parliamentary Practice in Canada. Saya baca Parliamentary Practice in New Zealand. Dan saya baca British Columbia punya pun saya baca dalam satu state kecil di Kanada. Jangan saya buat silap. Apabila sudah saya baca ini, termasuk nasihat daripada peguam terkemuka dan yang telah berkhidmat di Dewan ini begitu lama, 26 tahun Bukit Gelogor, itu pendapat dia, tafsiran dia, mengenai dengan soal apa yang perlu dibuat dalam Dewan. Tetapi malangnya, perbezaan kami ialah saya duduk sebagai speaker. Dan saya mesti mentafsir peraturan mesyuarat itu seperti mana yang saya fikir ianya proper dan menurut peraturan mesyuarat. Hakim pun boleh buat kesilapan. Manusia mana yang tidak boleh buat kesilapan? Tetapi itu tafsiran saya bahawa apa yang sedang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah mengikut peraturan mesyuarat seperti yang disebut 14 tadi dan ada kaitan dengan 25 peraturan mesyuarat 25. Jadi tolonglah ahli-ahli yang berhormat. Bermakna kita jalankan mesyuarat ini kerana ini adalah untuk kepentingan rakyat. Saya pun tertunggu-tunggu mau dengar hujah-hujah bernas daripada ahli-ahli yang berhormat, daripada kerajaan dan pembangkang mengenai dengan rancangan Malaysia ke-9 separuh penggal kajian ini. I can hardly wait. Bukan soal-soal teknikal, point of order. Sila Yang Amat Berhormat. Tuan Speaker, Terima kasih Tuan Tuan Ketua. Speaker. Bagi memastikan Malaysia Tuan mengekalkan Speaker, point of momentum. order. Di sini. Tuan Speaker. Bolehkah saya dapat sedikit? Yang berhormat Bukit Gelogor, tadi sudah saya kata, saya akan dengar hujah tadi itu. Dan saya kata selepas ini saya tidak mau lagi diganggu mesyuarat ini. Tuan Speaker, sedikit saja, satu penjelasan, sedikit saja. Boleh? Okey, sila selepas ini kita teruskan mesyuarat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. House of Commons practice, Tuan Speaker. Saya baca apa yang ada di sini. At the end of a statement, a ministerial statement, MPs can respond or question the government minister on its contents. Bolehkah kami dapat peluang ini selepas penjelasan diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Masih. Yang dibawa di perhatian saya ini adalah House of Commons Parliamentary Practice. Bukan semua kita ikut. Dalam peraturan mesyuarat kita pun jelas. Kalau di House of Commons dia mempunyai dua. Nanti dulu ahli yang berhormat. Mungkin ada ahli yang berhormat bercakap saja belum baca tahu. Di House of Commons di England, sewaktu sisi soal jawab ada dua. Yaitu oral question tanpa notis dan written question yang dijawab oleh menteri-menteri dengan lisan. Yang itu pun sudah ada perbedaan sana. Praktis di House of Commons, apabila soalan yang ada notis itu, sama sekali tidak ada siapa yang berhormat dibenarkan untuk tanya soalan tambahan. Tetapi di Malaysia kita tidak ikut itu. Itu makanya kita ada perbasuhan mesyuarat yang membolehkan ahli yang berhormat boleh dibenarkan soalan tambahan terhad kepada 3.
Itu pun masih juga parliamentary praktis bahawa apabila tanya soalan tambahan, langsung saja kepada tualan, jangan ada mukadimah. Jelas. Ada peraturan mesyuarat kita ikut, ada yang tidak, ikut dengan keadaan kita di Malaysia. Ini jelas dan pasti. Sudah pun saya dengar pendapat daripada Ipoh Timur, saya dengar daripada pendapat Adil yang Berhormat yang lain, saya dengar juga daripada Bukit Lugur. Sudah kasih peluang panjang lebar. Begitu juga keputusan saya bahwa peraturan mesyuarat kita pada hari ini adalah semua proper, kena saya berbalik kepada statement saya tadi bahawa sayalah orang yang paling penghabisan di Malaysia ini. Yang duduk sini saya akan jejaskan kuasa kursi speaker. Saya benar-benar mau mewujudkan satu parlimen world class seperti cabaran daripada Ipoh Timur. Jadi kalau kita wujudkan itu, dengarlah apa cakap speaker. Kalau di House of Commons, berdiri saja speaker, semua senyap. Berdiri saja, belum bercakap. Mau kalau nanti saya akan berdiri? Ini di mana juga speaker bercakap, di situlah juga mengeluarkan hujah yang unparliamentary. Tetapi pada masa yang sama speaker diajar apa tafsiran kepada peraturan mesyuarat. Kalau pula saya interject terlalu banyak, saya ditegur. Why do you treat us like small children? I don't behave like small children. Do you see me behaving like small children here? I do my job to my utmost. Tolonglah. Sila yang amat berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua atas keputusan Tuan Yang Dipertua. Ini luar melanggar peraturan mesyuarat. Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan yang positif dan seimbang. Nah, ini menunjukkan kerajaan tidak boleh selaras dalam di bawah dalam kajian ucapan mereka. Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-9 akan terus dilaksana berdasarkan 5 teras utama misi Adil yang nasional. Berhormat, kalau umpamanya keluar daripada Dewan, ikut peraturan mesyuarat 41 dengan senyap dan tertib. Boleh keluar, tapi dengan senyap dan tertib. Tapi ini sebagai protes lah. Lebih, mau protes Bang Boni. Keluarlah. Adil yang Berhormat, sila duduk. Lewat. Sila duduk. Itu lewat. Kena batangan. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Lebih mudah tak ada pembangkang dalam Dewan.